bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza ana amiltuhu habbani Allah wa habbani nas qala uzhud fid dunya yuhibbuka Allah wazhud fima indan nas yuhibbukan nas. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu bertanya, wahai Rasulullah, tunjukkan kepada aku amalan yang bila ku kerjakan, maka Allah mencintaiku dan manusia juga mencintaiku. Beliau bersabda, baginda bersabda, zuhudlah di dunia, nescaya Allah mencintaimu. Dan zuhudlah tak ada apa yang dimiliki manusia, nescaya manusia mencintaimu. Kita belajar mengenai zuhud. Okey. Apa makna zuhud? Apa makna zuhud? Kadang-kadang dibahaskan. Zuhud tu buang dunia. Okey. Pakailah yang compang-camping. Kan? Apa pasal kak kau ni kak? Kan? Sekarang ni kan tudungnya sengit-sengit. Kan? Zuhud. Kan? Sebab satu ketika Sayyidina Umar, dia pernah satu orang datang kat dia, jalannya macam ni, tunduk macam ni. Kan? Tunduk. Sayyidina Umar kata, kenapa ni? Kan? Sayyidina Umar ambil serban dia tu, dari pukul dia ni. Pukul tu macam mendidik. Macam bahasa sekarang, macam bahasa sekarang, senang faham. Macam, oh pahal, gitu lah. Pahal. Macam itu bukan zuhud. Kan? Nah, walaupun ada orang mentafsirkan zuhud begitu. Okey. Zuhud ni apa? Zuhud ni adalah dunia kita di tangan, akhirat itu di hati. Maksudnya dunia tu tak lekat di hati. Itu zuhud. Jadi ada orang menterjemahkan tidak lekat di hati itu dengan pakai yang buruk-buruk. Kan? Dan tidak semestinya orang pakai yang cantik-cantik, bagus-bagus, rumah yang bagus-bagus. Maksudnya dia tidak zuhud, tidak semestinya. Zuhud tu dunia di tangan, akhirat itu di hati. Apabila dunia di tangan, bila-bila masa nak lepas, dia boleh lepas. Tak lekat ke hati pun. Okey? Bukan di hati. Baru-baru ni kan, ada satu orang bilioner. Yang bilioner, orang Islam kita, lucut status bilioner dia. Kerana dia menginfakkan hampir seluruh harta dia kan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok orang Islam punya contoh kan. Bilioner kan bukan nak mengkayakan diri dia, tapi dunia tu di tangan. Maknanya ambil dunia ni,